Kita try yang ni pula Abang Din. ATX 250. Okay, kita nak buat rasa-rasa Abang Din. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, okay, jom kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada berat sangat walaupun dia 250. Okay, ni yang dah kita pandu uji, iaitu ATX 250 X. Alright, yang ni X yang bakal juga dilancarkan malam ni. Cuma kita nak tahu harga dia berapa dekat pasaran Malaysia nanti. So kita dah test dia punya suspension, dia punya handling quite good, senang, nimble. So kita nak tunggu harga dia je. Malam ni akan dilancarkan. Alright. Ini dia ATX 250X. Okay, brother, test. Saya dah test tadi. Okay bang, kita dah selesai test bersama dengan tak apa, pakai mic bersama dengan ATX 250 ni. Alright, stand by, stay tuned.